왜 이렇게 세 저? 와, you and Please, thank you, follow everybody. 근데 이크말? what is the meaning? 오마카세? 이크말이라고 불러요. 오마카세는 그 이크말. 뭐야? 그 이크말. 음식. 네. 드리마카시, 드리마카세. 머리마카세, 땡큐, 땡큐. 드리마카시 반약. 반야크는 또 뭐예요? What is the meaning? 반약. 많이 많이. 많이 주세요. 너 많이 감사합니다 해야지 그만. 감사합니다. 야. 많이 감사합니다. Maksudnya He has 14k people. I forgot. Oh my god. 와우. 지금 14,000명 Wait 있어. for 이거 the speed. Alright, 14,000 guys. 명? Chicken, thank you. 지호야, 네? 얘 지금 14,000명 있어. 진짜요? 와, so strong. Hi, thank you. Because right now 남았어야 차니, 남았어야 차니. 러브 그런 거라서 그런가? 앨리스, that's okay. 아니야, 얘 원래 조금 유명하긴 해 저기서. 엘리. 노래도 엄청 잘 부르시긴 하시더라고요. 맞아. 노래 엘리. 엄청. 크리에이터. 야. 그만 That's famous okay. creator. 야, 이크마 그때 sing Korean song 했는데. Just- Korean song. Many people come in my You can sing side. right? 이크마? But not right now. I'm in 남았어야 차니, 남았어야 차니. Why you shy? Why you shy? airport. No, it's okay. You can do it. Yes, right. airport tak kisah tu masalahnya. Hello, Tiri Omakase. Star, I want thank to you. Tiri Omakase, everyone. Sorry, Diri kita Omakase. airport 들이 Kelantan. 오마카세? Tiri Omakase. I want to go to Omakase. I like 오마카세. 오마카세 is 스시. 깔리안 버나르 뿌앗. Hey, 깔리안 버나르 뿌앗. Kita sudah masuk kursi panas. 되게 오늘 잘하시는데. 깔리안 버나르 찬이? 뿌앗. Wow, ya Allah, double point Kak Ifsyada, Kak Nas, thank you. Tak macam macam kita lawan dengan dia orang ni. Selamat siang, new people. Thank you for follow. Terima kasih banyak. Terima kasih 오마카세. 나는 꼬냑 좋아해. 꼬냑. 반약. 꼬냑, I like 꼬냑 too. Baby, thank you. Biji aku pandai lah biji. I like 꼬냑. Wah, Ikema, since when you become so strong? Me? 깔리안 버나르 Very 뿌앗. welcome. Yeah. Since bukan daripada dulu ke aku buat? Saja. That's why he doesn't accept us anymore. No, Tori, no. Hey, thank you for follow. Thank you for follow. Wow, too many When I live streaming, it's always Selamat datang ke kamarku. When you always live, when we want to invite you, you always 18 plus. Selamat datang ke yeah, kamarku. selling products. Always selling products. That's why. Okay, tak apa. Yeah. Ali. 크리에이터인 거예요? 싱어인 거예요? 니자트 thank 아니 you. 크리에이터. 그냥 노래 잘하는 크리에이터. 둘 다 해. 노래도. 쩐당. 그럼 어디 가는 거예요 지금? 이크마? Where are you going? Ikema, where you going? Me from Kelantan to KL. Selamat datang ke kamarku. 다른 주에서 지금 부산 to 서울. 쿠알라룸푸르 도시로 가는. 부산 to 서울. something like that. Wait, someone want 근데 둘이 팔로우 많이 안 가? 많이 지금 많이 해주시고 계신데? 나 지금 팔로우 터졌는데. 그러니까. 그래서 계속 이렇게 하고 있잖아. Selamat datang ke kamarku. 나는 오마카세, 난 봐봐, 3 오마카세, 4 오마카세, 5 오마카세. 근데 유명한 오, 얘 진짜 바로 사진 찍구나. 480만 명이잖아 지금. 오, Hey, terima kasih banyak. Nama saya Chani. 진짜 유명한가 보다. 페이머. 유명해. 오, 대박. 인도네시아 말레이시아 팔로워들이 엄청 많으신 거예요? Okay. 말레이시아 사람이야. 그니까. 다 자국민들 느낌이야? So we have to see Ikuma like this way. Is that your girlfriend, Ikuma? Yes. Really? How old is she? Same. I think she's my type, I think. What's your type? It's your time. 깔리안 Yeah, 버나르 she's my 꾸앗. type, I think. 버나르 꾸앗. What is her name? What is his name? My name is Zan. Call me Zan. Zan? Zan. Yes. Jiho says you're his type. Pardon. 인산? Jiho said you are his type. Oh, Zan. My God. Zan smoking a lot? Why voice is like that? You must be joking. I beg your pardon, okay? 너무 세다. 그래, 이거 못하겠다. Yes, I orang couldn't Malaysia. understood Orang Malaysia. anything. 너무 센데. Right, thank you guys.
Oh, thank you so much. Ikema, see you. Okay, tonight. terima kasih banyak. Selamat Natal. Hah? See you, Dan. Ikema, bye-bye. Bye. Apa? She's my type. She's my type. Alah, dia nyanyi lagu She's My Type. She's My Type. Kebetulan lah tu. Tak ada apa lah. Engkau suka aku pun aku tak percaya ni kan dia. Apa engkau ni? Engkau suka aku pun aku tak percaya sebenarnya. Ini kan dia. Kan tak logik tu. She's my type. She's my type. Boleh nak engagement lah tu. Itulah tu. Jadi Kau tak kan? tak. Kau pakai tak? Ha? Kau tak pakai Pakai. Habis ni jijik. Kahwin. Kawan kita kena ada yang permata yang besar tu kat tengah tu. Ini tak boleh ni. Tekan cincin permulaan boleh lah ni. Ni cincin ni lah. Boleh. Siapa Tori tu Mal? Okey, cerita dia macam ni. Dulu kan aku single. Terlampau single kehidupan aku ni. Terlampau sunyi. Jadinya kan aku dulu fikir-fikir dengan orang-orang luar negara. Jadinya Tori tu aku jadikan isteri pertama. Elsa aku jadikan isteri kedua. Yadom isteri ketiga. Queen isteri keempat. Tapi Queen reject aku sebab dia kata aku kecil sangat. Tori tu dia orang Malaysia. Tori orang Malaysia tapi duduk dekat Korea. Nama dia Victoria. Dia duduk kat Shah Alam. Kata dia faham. Aku cakap awal-awal ni supaya nanti kan kau tak terkejut kan seorang-seorang cakap aku suami dia. Tak adalah. Dulu semua tak mengaku aku suami dia. Tapi sekarang tiba-tiba mengaku aku suami dia. Sabarlah. Aku tak terkejut pun dia tak ngaku. As they should lah. Kau berambut sekarang boleh tak? Sebab kalau dia mengaku awal-awal, kesianlah kat aku. Okey lah tu, kau kan aku punya. Payahlah direbuti oleh orang-orang luar negara ni kan. Orang Korea tu cakap aku laki dia. Yang orang Thailand tu cakap aku laki dia. Sebab laki. Tapi aku akan aku mau cakap I love you kat Harjan. Aku cari Nazmi menyampah je Zan. Kau menyampah yang aku. Ada nak keceput ni. Tunang ke, akak dah kahwin ke? Belum. Akak market still ada ni. Ya. Nak Boleh tengok satu gambar RM5. Satu gambar RM5 boleh? Oh tak ada. Boleh. Jom sini. Gambar Iman lah. Kejut dia. Okay. Sekali lah dia nak. Sekali ke? Kau dekat sekali boleh? Sekali. Dia duduk. Dia dah macam anak aku dah. Keluarga bahagia. Oh tidak. Terima kasih banyak Abang Ikhwan dulu. Okay. Macam ni. Mesti dia macam aku nak ambil gambar abang ni. Tak apa. Kemar main lah Roblox. Tunang ke? Saya dia cakap mana? Kita punya tiket dah beli dah. Kan yang tengah beratur je. Beratur. Hazan, kenapa ni? Ya. Kita tengok dia orang. Dia orang kan suka tengok kita je. Kadang-kadang aku pun tak tahu kenapa akak-akak Jurun nak sangat tengok kita buat live. Hazan macam fikir something. Dia daripada semalam lagi fikir benda yang sama. Tapi sebenarnya keputusan yang dia buat tu dah ada kebaikannya untuk kedua-dua pihak. Tapi dia selalu cakap ada plot twist. Jadi aku tak tahu sebenarnya dia rancang plot twist ke ataupun dia saja cakap plot twist tu. Jangan tak ai. Kenapa ada orang komen jangan tak ai ni? Mata dia ketumbik. Sebab tu kau nampak dia macam sedih. Sebenarnya tak sedih pun. Mata dia ketumbik. Dia tengok PA dia berak. Mata saya ni lah belah kiri ni macam ketupat sikit. Macam jealous. Jealous ke? Aku yang patut jealous sebab orang tu cakap tadi.
ada lah. Saya kan dah cakap tadi, saya banyak benda nak fikir. Mem, biasa happy go lucky. Masalahnya kita orang dua tadi tidur dalam kereta. Kita orang tidur dalam kereta tadi. Sampai sini tadi tengok macam hari ni rambut apa jadilah pula biasanya rambut Ikmal tak jadi. Hari ni jadi. Kalau tak, dia rengsa dengan rambut dia. So nak ambil gambar boleh. Satu gambar RM10. Boleh, jom. Okey, sini. Tambah lagi anak aku ada. Ya Allah, anak aku. Sabar dik, abang tak sedia lagi dik. Muka tak siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih, bye-bye. Mana duit? Duit. Kau ni minta duit je. Duit is dah naik harga. Yelah tadi RM5. Dah kali kedua RM10 lah. Senyum pun pakai tenaga tau. Dah matai. 24 kan orang anaknya. Ya, 24 orang. 2 tahun seorang. 2 tahun seorang. 2 tahun seorang? Ya, 2 tahun seorang. 16 tahun seorang? Setahun 2 orang tak boleh? Setahun 2 orang tak sempat. Bukan tak boleh, tak sempat. 9 bulan. Kau ingat aku beranak macam kucing sekali keluar 6. Kau ingat apa? Kau ingat aku beranak macam Kizi? Keluar kali 8. 12. Apalah kena dengan aku. Seorang lah. Manalah tahu kembar 3, kembar 2, kembar 3, kembar 2, kembar 3, kembar 2. Ini dah kena tumpang perut orang lain tau. Kalau kembar 3, kembar 2 dah kena tumpang perut perempuan lain. 2 tahun seorang kan. Kan? Macam Kizi. Kizi beranak banyak. Iyalah. Tak payah dipikir-fikir. Lepas tu pening kepala nak melahir banyak. Lah. Tapi kalau 24 orang, kita buat akademi. Kita tak boleh nak ajar orang. Kita kena buat akademi. Kita kena buat tuition. Best nak ramai. Kenapa rumah abang ada hantu? Kenapa rumah abang ada hantu? Cuba tanya hantu. Buat podcast lah korang in future. Kan, kau kena tanya hantu tu kenapa rumah dah ada Ikmal. Kau kena tanya orang tu kenapa rumah dia ada Fahmi. Kenapa tiba-tiba pergi majlis ada Fahmi. Kenapa tiba-tiba pergi majlis Farid. Dah jauh sangat kau punya soalan ni tau. Fahmi Ome. Saya tak setuju. Kenapa Ikmal suka jeling? Jeling je lah yang saya mampu. Musik mengusik, semakin lama semakin rindu. Hati merindu. Saya cakap Pandang. Orang pandang. Jeling ke tu tadi kata kau nak masuk kursi panas tak? dia 24 jam ni kan. Oh ya? Aku dari lagu 24 jam ni kan. Kemal tunjuk jawline. Cuba lagi. Akan ni saya nak pergi umrah ke? Betul. Nak umrah. Aku dah kirim dah dengan akak tu. Kirim? Bye. Dah kirim dah. Aku cakap kak nanti kalau teringat nama saya selit-selit doa. Doa untuk apa? Doa macam-macam lah. Ya betul. Esok dah orang tu kenapa madam patutnya Hazan pregnant? Patutnya Hazan pregnant AI. Permanent. Sorry. Patutnya Hazan pregnant. Ya, pregnant. Dia elemen dia. Okey, ni apa ni? Ya betul 24 jam. Ketua dengan mem nak pergi umrah sekali lepas kahwin ke? Sebelum kahwin pun boleh kan kalau Ada orang pergi tanya, kan? Ikmal tak dapat pregnant ke? Kemal?
pregnant tu. Korang Ikmal sumpah tak layak masuk. Kemasan du sangat lah korang. Tak boleh korang. Lagi pun Ikmal tak sesuai pregnant. Ya. Kalau dia pregnant, Morning, kita takut lah apa-apa jadi. morning sickness lagi macam mana. Better saya je pregnant. Betul. Pregnant Betul lah. AI. Betul lah. Siapa kata tak layak? Ikmal lah cakap layak. Ikmal dah tanya roh Ikmal. Dia kata, Mal, kau tolong jangan buat malu, Mal. Kau memang tak layak, Mal, macam macam tu. Tapi bukan ada kursi panas AI ke? Tak apa, nanti kita sejukkan kursi. InsyaAllah. Kalau ketua pregnant, saya rasa dunia dah terbalik. Kiamat, Dik. Itu kan patutnya diorang suruh buat kerusi panas. Saya terbuat kerusi urut. Saya terbuat kerusi urut. Aku ni macam ni cakap aku ratu PlayStation. Saya pula ratu PlayStation. Kenapa tak? Kenapa dia termenung? Sebab kita orang duduk mengantuk. Mengantuk korang semalam. Dekat airport Kelantan. Semalam tidur pukul 3 ke 4. Aku nak tak boleh 5.30. 5.30 memang baru tidur. Tunggu siapa weh? Kapal terbang. Sumpah tunggu kapal terbang sebenarnya. Bergerak sini. Ikmal tadi orang tarik rambut. Ni memang rambut macam ni. Korang lembut kan? Pakai candita korang. Dia kau buat beg kuning. Instrument kereta baru. Kereta baru dia. Instrument. Adik. Hai. Hai. Anak siapa ni? Allah. Budak tu datang. Dia selalu main fikir kat rumah. Dia bawa-bawa. Kemana-mana dia bawa sikat tu. Ya Allah, mesti wajib Ikmal kalau pergi mana-mana bawa sikat memang wajib. Kalau perempuan bawa perongsang, Ikmal kena bawa ni. Ikmal ni rambut dia tak boleh ni. Rambut dia tak boleh tak jadi. Rambut kena jadi. Rambut tak jadi dia langsung kan. Sebab tu lah Ikmal kadang-kadang nak pakai bawal tapi Hazan tak bagi. You sesuai pakai pashmina. Kalau kau pashmina. Ya Allah, ramai orang cakap. Ya Allah. Mal, kenapa tak accept AI? Ikmal, macam salah soalan je korang ni. Ikmal lah. Okay. Nanti Mem buat live nanti, Harzan buat live, dia boleh ceritakan sepenuhnya. Macam Ikmal cakap awal-awal tadi, itulah sebab-sebabnya antaranya. Tapi memang yang utama dia memang utamakan keluarga dia lah. Dia kan anak tunggal korang. Anak tunggal. Saya tengah fikir-fikir lagi sebab kalau saya seorang kan, mak ayah saya tak ada anak lain nak diharapkan untuk tengok-tengok kan ke. Saya pun tak boleh nak, kalau saya ada angah, saya ada acik, along yelah saya boleh macam okey, adik pergi ni, along tengokkan mak aku tak boleh nak buat macam tu. So aku kena fikir-fikir balik ni macam mana. Sebab KL dengan Keluang bukannya macam setapak dengan Santun. Okey, tak apa macam ni. Kau tak ada angah, kau tak ada acik. Kau ada aku. Kau masuk, biar aku tengok mak ayah kau. Kalau macam tu okey? Tapi tak sama. Apa yang tak sama? Kau tengok mak aku boleh pegang. Kau boleh tengok aja. Aku pegang ayah kau? Pegang mak kau. Kau tak boleh pegang bapak aku? Boleh lah, kalau aku masuk AI ke apa, kau tengokkan mak ayah aku boleh. Boleh? Kau tengokkan diorang. Aku pergi depan rumah tu, aku tengok, lepas tu aku balik. Mak ayah aku tu hari-hari makanan dia beef Wellington. Jadi kalau boleh nak yang Gordon Ramsay yang masak. Kau okey? Aku bukan nak cakap apa. Ayah aku tu, kalau kata isap rokok, dia tak isap rokok biasa-biasa. Suria. Kau boleh tahan bau suria? Aku okey je. Kau okey? Okey je. LD Purple pun kau macam sesak nafas hari tu dekat suria. LD Purple tu bapak aku. Sekejap Saya
saya tengah berfikir-fikir lagi. Ada ada akak ni kata Harzan jangan ralat hati. Dia kata begitu. Dia dah berfikir dia ada dia punya target dan azam 2026 tu, insya-Allah. Okey? Insya-Allah. Jerung sokong je. Fans Rizan sentiasa menanti, fans Jerung pun sentiasa menanti. Gitu. Biasalah tu ada 1-2 komen yang mungkin mereka memang mengharapkan macam tu. Tapi diorang boleh terima, insya-Allah. Tak ada apa, tak ada salah. Itu je. Saya orangnya jangan risaulah. Saya tak bawa masuk ke hati pun. Saya faham orang kata dunia ni memang macam gini. Kita ragam banyak, otak banyak. Jadi tak apalah. Yang mana nak fikir macam-macam tak apa. Tak ada masalah pun. Terserah kat korang. Tapi insyaAllah saya punya haluan, saya punya tujuan tu dah dirancangkan insyaAllah. Kita tengok mana yang Allah approve. Kita tengok mana yang Allah mudahkan. Mana yang Allah mudahkan, situlah kita jalan. Jangan takut. Saya faham kalau ada yang marah, ada yang kecewa, tak apa. Tak apalah. Risaulah kejap je tu. Nanti korang dah nak kena bayar bil bulanan rumah korang, pening lagi. Takkanlah sempat fikir saya. Lain nak bayar bil rumah, nak bayar bil apa lagi. Mesti dah tak sempat nak fikir saya. Tak apa, jangan risau. Santai-santai je. Belum masuk bil api, dah kena bayar kereta lagi. Nak bayar lagi mana duit bil anak, main PUBG, beli UC, tak bagi tahu. Okay, cuma hint dia untuk bulan ni akan ada hiburan untuk korang daripada Malzan Nurah series, insya-Allah. Ini dia sendiri direct, dia sendiri yang nak buat ni. Dia bersungguh-sungguh, aku nak kasih jadi. InsyaAllah lah, ada. Memang akan ada. Okey. Okay. Dapat saya support mana apa sukalah. Saya tak betul lah pula. Betulkan tudung. Semalam kita orang je doakan yang baik-baik. Amin. Semalam je sedih. Semalam je. Hari ni jangan rasa sedih. Hari ni kita kena happy. Hari ni biasa-biasa. Relax je. Okey. Azan relax je. Pagi-pagi dia berak 4 kali, 5 kali. Sekejap lagi kerja lagi. Dia habis. Mau masuk. Akak kena balik umrah dah? Bukan. Belum. Mana ada umrah balik hari? Okey, watak deraman. Nak watak deraman. Kenapa mata mem lain? Apa? Ketumbit, mata dia ketumbit. Belah sini ketumbit lah kan. Dah dekat 2 tahun dah ketumbit tak surut-surut. Banyak sangat mengintai orang berak. Ji berak, Adong berak. Semua kau mengintai. Saya ni orangnya was-was. Curiosity saya tinggi. Jadi setiap kali saya flash, saya tengok. Bila tengok ketumbit, saya pula berak hari-hari. Ya Allah, dia bagi lagu. Gila kuasa. Ni mak ai 13k view. Tak Jerung-Jerung ni orang kata apa yang kami berdua memang bersyukur sangat-sangat. Jerung-Jerung dan fans Rizan dan fans Ikmal yang sentiasa support Harzan ni, kat mana-mana saja muka dia, kat situ lah ada. Walaupun seorang Jerung, memang ada, memang akan ada. Memang akan ada. Dekat airport ni pun ada Jerung. Semalam dia nak balik hotel, ada Jerung jemput. Ni saya, ni Jerung. Sama-sama naik. Kat mana-mana. Kamu cakap kat mana-mana, merata-rata. Ada yang bagi kek, ada yang bagi duit, ada yang bagi chalk foundation. Macam dapat? Ramai yang saya jumpa di, orang kata di waktu-waktu macam gini lah kan. Saya jumpa ada yang Jerung. Baru-baru ni saya jumpa ikan bilis. Pok Mat nama dia. KP Barah. Dia datang-datang ke saya, serius Mat. Mal, malam ada berita best yang nak disampaikan. Apa dia tu? Okey, berita apa yang nak disampaikan tu yang best sangat tu? Ya Allah, terima kasih lah Kak duk bagi gift kat Kak Nasha, terima kasih. Lama betul dia orang beli tiket ke dia orang baru buat tiket ni? Okey, kenapa? Ketua janji kan? Ya. Ketua yang cakap Jerung Millennium Boy. Cerita tak jadi. Jerung sentiasa. Bila video YT Kemal? Okey, dalam waktu terdekat ni Kemal akan upload, tapi bukan Nora series. Video Kemal. Mungkin Nora series dalam minggu depan. Macam tu. Sebab Ikmal yang edit semua kan. Mungkin minggu depan lah. Okay, untuk video Ikmal sendiri besok. Video Ikmal Jerung-Jerung tak payah tengok, tak apa. Itu untuk Ikmal punya YT yang biasa. Okay. Hai Dek Kemal, akak penjerung. Boleh.
Mal cakap ada cerita sensasi. Tapi bukan sekarang. Sekarang ni siang-siang duduk sebelah dia pula. Mana boleh beritahu. Besok. Besok pula malam ni. Untuk ke Malaysia, baby Jerung punya nak tengok. Okay? Esok insyaAllah ada. Nak support boleh je tengok. Tapi jangan tengok lama-lama lah. Mal to the cell. Sudahlah. Marcella. Saya suka konten Marcella. Semalam dia tengok konten Marcella aku. Halo Ji. Siap dah. Dah ke? Dah siap. Sebentar, kejap Okay. Jam, okey. Korang Iqmal, semua kita orang dah siap beli tiket semua. Dah nak masuk dah. Okey. Apa-apa nanti kita buat live lagi. Terima kasih korang. Terima kasih apa bagi kita. Terima kasih dah tap like. Terima kasih dah bagi kata-kata semangat. InsyaAllah nanti kita buat live lagi. Minta maaf terkasar.